Okey geng, sesuai dengan janji kita. Okey, hari ni dalam video ni kita akan buat first carbon punya tutorial. Okey. Yang ni, ni lah saya cakap apa yang spray paint boleh buat kan. Kalau korang nak buat ni original memang mahal kan. Okey. So dalam video ni korang stay tune, boleh tengok first carbon by Anchor Ultra. So untuk permukaan semua cover set atau barang-barang korang macam biasalah korang gosok dulu. Lepas tu kita akan letak primer geng. Okey. Primer coat number 5 geng. Okey. So lepas primer kita kena sembuhkan undercoat dia colour hitam. Apa-apa hitam korang boleh pakai. Nak flat black boleh, nak black kilat boleh. Nak black kilat okey. So mana-mana hitam boleh. Okey geng, so yang ni part paling penting. Korang pakai korang punya brush yang leper ni kan. Lepas tu kita guna colour grey geng. Apa-apa grey korang boleh pakai. Dark grey ke, metallic grey ke, apa-apa grey boleh. So yang ni saya pakai Honda Grey lah 35 by Anchor, okey. Lepas tu korang buat random je kat sini. Sak macam tu geng. Okey, tapi jangan panjang-panjang tau. Lepas tu nanti kita buat macam dua, macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke, sampai penuh benda ni geng. Okey. So dia bertindih atas bawah gitu geng. Okey, lepas tu korang pakai yang brush yang kecil ni. Lepas tu ambil colour merah. Yang ni ada orang suka colour biru, ada yang suka colour purple. Yang tu terpulang lah korang, okey. So yang ni saya pakai colour merah, spray sikit spray sikit. Lepas tu yang ni kita buat halus-halus je geng kat sana. Dia macam berbenang geng, macam benang macam tu, okey. Okey geng, so yang ni hasil daripada kita conteng-conteng tadi geng. Senang je, okey. Okey, lepas tu untuk coating geng, last kita kena letak coating. Korang boleh pakai 1K Anchor Ultra atau 2K. Mana-mana boleh korang boleh pilih Weh, padu-padu ni. Tapi untuk projek kali ni saya nak tunjuk kat korang macam mana hasil daripada kita punya flat clear geng. Okey, flat clear 108. Kita sembur kat sini 108, kita nak buat kalau matte. Okey geng, so yang ni lah hasil dia geng. First carbon budget by Anchor. Korang boleh nampak. So yang ni saya buat matte, yang ni saya buat kilat. Korang boleh pilih mana-mana ikut kesesuaian korang punya projek lah. Ada yang minat matte colour macam ni, ada yang minat kilat-kilat macam ni. Dua-dua cantik, tak ada masalah. Korang boleh pilih yang mana-mana. Awak. Okay.